Jadi Wak punya cerita hari ni kita nak bakar ikan timah Wak. Tengok ni Wak. Ini ayam asam Wak. Ini sagu Wak ya. Hombankan ikan. Macam biasalah Wak, kita ambil daun pisang dulu Wak ya, buat alas dia. Ni banyak daun pisang kat sini Wak. Uish. Hombankan daun pisang lagi Wak. Ikan timah ni bukan lama Wak, sebentar je masak lah Wak. Tengok. Tak tahan Wak ikan timah ni lama-lama dekat api. Ambil ni dulu Wak. Air asam kita ni Wak. Sagu lagi Wak. Dan di sini kita tengok ikan timah bakar kita sudah masak. Gila. Menyala Wak air. Belinyang Wak. Dah lama Wak tak makan ikan timah ni. Hombankan ikan ni Wak. Bapak-bapak lemak Wak. Nah kucing. Ngeo-ngeo pula kucing tu Wak. Ambil. Gila Wak. Menyala Wak air. Biasa Wak, rencana kita nak balik dulu Wak ya kampung. Terima kasih semua buat kawan-kawan yang ada di Batam. Lain kali kita jumpa lagi. Mak aku nangkuk gak Wak. Ikan timah. Makan ikan timah Wak mak aku. Ini tak benda pula Wak mak aku bawa ni Wak. Tertip kata dia Wak.